Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dia Zara Alisha binti Muhammad Irzal, murid tahun 5 daripada Sekolah Kebangsaan Permat Indah. Hari ini kita semua akan membincangkan tema ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Teknologi memperkasa generasi menekankan bahawa teknologi penting dalam kehidupan kita serta memudahkan kita semua dalam keseharian. Generasi hari ini banyak menggunakan teknologi bagi memudahkan pekerjaan seharian juga dalam pelajaran seharian. Ni siapa ni? Tak ingat ke kuisan cikgu pagi tu? Kita kena ada sama kita. Oh, cikgu ada mimpi. Aku pun lupa. Pembelajaran kini menjadi lebih menarik kan kawan-kawan? Teknologi berperanan dalam pembangkit yang memperkasakan generasi muda dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam dunia moden. Seiring peredaran masa, bahan bacaan mula berubah. Dengan perkembangan teknologi, bahan bacaan berkembang jauh ke era digital. Kini, ilmu boleh didapatkan di internet, aplikasi pembelajaran yang memudahkan murid mendapatkan maklumat bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Teknologi juga dapat menciptakan inovasi pendidikan menyelesaikan masalah pembelajaran dengan lebih mudah dan cekap. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk berkomunikasi dan pembelajaran atas talian. Biasa je ni nak menyanyi. Bila aku buat mana siapa? Apa pula? Cabaran dalam membentuk generasi yang berilmu dan celik teknologi ialah akses teknologi yang tidak seimbang, seperti perhatian yang tidak mencukupi, juga akses internet yang terhad. Kita sedar, teknologi hari ini banyak memperkasa kehidupan kita. Dengan adanya internet dan teknologi, kita semua dapat merasai pelbagai hal yang menyeronokkan. Namun begitu, dalam menuntut ilmu, adab dan nilai tidak boleh diabaikan. Kita perlu menghormati guru walaupun belajar secara atas talian, tidak meniru dalam tugasan serta jujur dalam setiap perkara. Ilmu yang terpahat di hati, itulah kompas hidup yang membimbing arah dan nilai. Teknologi pula hanyalah alat, tetapi jika digunakan dengan bijak, ia memperkasa generasi untuk melangkah lebih jauh. Jadi, gabungan kedua-duanya itulah kekuatan yang sebenar kawan-kawan semua.